Okey, lipat lagi. 2 dalam pula. Saja. So, Ustaz, dalam package tak ada pasti lah. tak ada. Kena cek kat hardware ni. Boleh tambah kot, ada pasti tambah. Tapi lepas tu kalau kita nak mandi macam kita tahu sakit apa arwah ni. So boleh prepare. Biasanya Ustaz yang macam kes penyakit ni, kita dia dah buat sekali kan? Kita lah. Biasanya kita lah saya tanya orang ada pengalaman ke tak ke, ada kursus ke tak ke. Biasanya saya akan buat hospital siap-siap. Sebab ada inspektor kesihatan yang akan mantau. Okey, ini tadi kita buat mantau macam ni. Bucu yang tertutup ni saya akan buat bulatan. Cuba tengok. Okey, yang ni zoom ni saja. Cuba je. Okey boleh. Macam tolong belanja. Ya betul. Tolong. Alright. Tengok. Tapi masih tak muat kepala saya. So, kita buat kepala. Putih sikit ni. Buat kepala apa nama? Satu je. Butang lagi. Okey, tak payah potong banyak. Cari cukup. Agak-agak tak muat, koyak lagi. Koyak lagi sampai muat. Okey. Try dulu, okey? Okey, masya-Allah. Kena saja. Okey. Tangan kemang buka. Alright, tengok. Kena dia. Tahun depan raya haji kan naik tepi je. Boleh terbang lagi kan. Ini kalau letak butang dia jadi baju Melayu. Dia bagi return ni Ustaz. Ustaz, kita nak buat jumpa boleh tak ada masalah? Boleh. Pulang. Okey. Jadi. Macam imam masjid tu. Masya-Allah. Benar tu. Alright Okey, saya buka dulu. Bunuk tu okey. Umur panjang kau. Umur panjang. Alright. Saya nak tunjuk cara nak petang kapas pula. Kapas kita akan bentang di atas pisau.